Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syedaralun ban. Jadi nasabah cerita bak masa kerajaan Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, tidak urinang yang buat gaknya tukang pagang-pagang roti. Tukang pegak roti bakar bak masa Nabiullah Musa alaihi salam. Tiba-tiba tengah geta-geta roti terdengar ada suara bang. Jadi bang jamun dengan bang pada masa Nabi Muhammad yang beda. Mungkin bang jamun cuma panggilan-panggilan ataupun nasu lonceng untuk menandakan waktu sembahyang keteruk. Yang bang bak Nabi Muhammad yang azan, iaitu waktu cerita lumpur-lumpur Bilal, lumpur Abu Bakar, dan beda-beda lafal ni. Cuma yang disetujui oleh Nabi, yang berlaku je no, yang kejadian disyariatkan azan bak masa syariat Nabi Muhammad SAW, iaitu bak tahun kedua Hijriah. Alian kala kejadian azan-azannya bak subuh Nabi sahabat Nabi Bilal bin Rabah getamah nan as-salatu khairun minan naum. Nabi ana berasa apa? Jadi yang nasabah hadis Nabi ke iem bak perbuatan sahabatnya naji hadis takriri. Nabi yang berapa dan kan perbuatan Nabi. As-sukutu tadullu ala ridha. Yang kaidah ni. Jadi kejadian bak Nabi Musa yang gayan orang yang ketinggai roti yang tengah getar yang ketinggai ada tempat panggang ni sehingga waktu kena sembahyang disah lejin. Kat sembahyang aja kah? Pak roti kat ditung. Kangoh. Jawab lagi yang ni ke. Allah yang lu sembahyang lebih berharga daripada roti yang. Pala je tinggi-tinggi dia dirayu tu kerana tergoda tinggi-tinggi je. Jadi tengok lagi yang si dia bertakut je bertinggi-tinggi je. Baik nak rasa ada makut ya. Yang kena Allah Taala wala tahsyauhum wahsyauni. Janganlah engkau takut akan mereka itu dan takutlah kamu kepada aku. Baik tak takut ke makhluk Allah Taala tapi tak takut kepada Allah Taala. Makhluk Allah Taala kita tengok makhluk Allah Taala cik. Di jennya makhluk Allah Taala cik. Belum benda-benda mati. Baik tak takutnya rezeki Allah Taala je. Benar tak syukuri. Kita pakai bab-bab buat yang diperintah oleh Allah Taala. Nikmat yang tengok rasa dah pakai gede bah yang geriu oleh syariat. Jadi hana berumun kan. Rayuan setannya hana berumun. Sehingga pala ajena icok anu umiat lamayo ni puduk kedih pada tempat panggang roti. Tempat panggang roti ni puduk. Lapui tutung ni puduk. Dengan habis nak goyah ke sembayang je. Buat roh je ana tinggal apa kan. Tiba-tiba diwa tu lako. Diwa lako sinangnya dari ke tempat kerja. Kalau anak dengan main lapui. Tengah-tengah main lapui di biar lembak kelima. Nabah-bah je hilang. Muhirin dengan kerja tu. Gelaporlah bak Nabiullah Musa alaihi salam. Wahai Nabiullah Musa, pun ada depa orang. Ana depa apa? Pernah kejadian. Di rumah lon, anu lon di main lapui. Dan dalam lapui yang itu biar pakai nang ngembah lah. Yang menanda begah
cilun jak gede bak tekapik dia. Bak tempat kejadian. Ya, kau kejap bak tempat kejadian kalian butuh nak lagi khabar lekau sini kan. Aulia Allah kan. Oh, dia semayang. Gulake menempok le Nabiullah Musa dengan uri nang kan. Menyemenan cita penempok lon lega dengan uri nang don. Aje get lagi anu buka. Ka ke baba uri nang uri yan. Gutayang le Nabiullah Musa. Puta amalan don sehingga kejuk kemuliaan oleh Allah Taala lagi yang rupa. Hai anak apa ya Nabiullah Musa yang nak lun jaga watia semayang dan lun jaga ia semayang nak betul-betul dalam bantu orang yang membutuhkan. Nyan tak kai. Nah, jawablah Nabiullah Musa. Nyan nyan perbuatan para nabi. Seandainya ron uragam lun saksi bahawa ron seorang nabi. Yang kehebatan orang yang jaga sembahyang dan orang yang tim bantu orang yang susah. Mereka ada bantu orang dan ada bantu orang sih benar ada jaga ibadat yang wajib kepada Allah Taala. Baik tak bobo tu nak kau wajib mana? Yang kakon. Tamita yang bungong bak ana pada tak bungong. Wallahu a'lam bisawab. Yang lunjut sampaikan pak nak kesalahan ni betul mungkin lun mentang tira orang yang tengah merno asyik